Kami tahu ramai rakyat Malaysia yang sudah kenal public gold. Dan kami juga tahu ramai yang nak menyimpan emas tetapi masih was-was ataupun ragu-ragu dengan public gold. Sebab kami faham gila, kini tu terlalu banyak kes scammer yang menyebabkan bukan tumpuan saja. Malah kami pun berhati-hati bila ada urusan yang melibatkan duit. Jadi, untuk pengetahuan tumpuan, public gold tu merupakan syarikat jual beli emas terbesar di Malaysia dan sudah beroperasi sejak 16 tahun yang dulu. Public gold mempunyai cawangan di setiap negeri di Malaysia dan juga Indonesia. Bukan ia aja, public gold juga memiliki sijil patuh syariah. Jadi, jangan rasa ragu-ragu mun tumpuan rasa public gold tu adalah scammer, sebab si ada scammer pun yang boleh bertahan sehingga 16 tahun lamanya. Informasi tentang public gold tu dah banyak di internet dan di media sosial. Jadi, mun tumpuan ingin tahu lebih lanjut tentang simpanan emas bersama public gold ataupun perempuan dah bersedia untuk menyimpan emas, perempuan boleh isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan hubungi tumpuan dan bimbing tumpuan dengan sebaik.